Pihak majlis amat berbesar hati dan mengalu-alukan kehadiran para tetamu kehormat, wakil-wakil agensi rakan strategi, pihak media serta seluruh pengunjung yang sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. So from here saya tahu ramai wanita tengah cari kerja ni. So kami datang sini untuk memberi peluang untuk mereka. Everyone can join and especially for perempuan kita memang mengalu-alukan. So we can give the benefit a lot and thank you for this team to organize this event. Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Puan Alfa binti Saari, Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat, diiringi Puan Siti Faridah, Ketua Pegawai Eksekutif Wanita Berdaya Selangor serta Div-Div Jemputan. Selamat datang ke Majlis Perasmian Jelajah Wanita Berdaya Tahan Negeri Selangor 2026. Wanita Berdaya Selangor atau WBS merupakan agensi pelaksana di bawah kerajaan negeri yang memainkan peranan penting dalam memperkukuh agenda pemberdayaan wanita secara lebih tersusun, inklusif dan berimpak tinggi selaras dengan dasar dan pelan tindakan wanita Selangor 2024-2026. Kita mahu pastikan wanita Selangor dilengkapi dengan kemahiran digital dan elemen masa hadapan seperti kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Jelajah Wanita Berdaya Tahan Selangor 2026 Zon Petaling dan sambutan Hari Ibu Peringkat Negeri Selangor. Boleh datang semua dan manfaat adalah kami menawarkan peluang pekerjaan kepada semua, terutamanya kaum wanita. Dan juga apa yang anda dapat adalah kami menawarkan jawatan daripada peringkat management, pengurusan sehingga ke peringkat operasi. Jadi apa tunggu lagi? Harapan saya adalah agar semua wanita, kita mempunyai 5 siri jelajah wanita berdaya tahan bermula di daerah Petaling pada hari ini 6 Jun 2026 dan kita akan bergerak ke beberapa daerah lain. Jadi kita mengharapkan dengan kerajaan turun ke rakyat, ke akar umbi, lebih ramai wanita yang sebelum mungkin tiada akses ataupun tiada capaian kepada maklumat-maklumat ini akan lebih mengetahui inisiatif daripada kerajaan.